menjerak dan mengumpan pemimpin dan orang yang berpengaruh dalam masyarakat sehingga mereka terpaksa tunduk kepada Freemason. Mereka mengumpan pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin diumpan oleh mereka supaya terpengaruh dengan Freemason. Pemimpin-pemimpin dalam kerajaan dan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat digalakkan masuk pertubuhan mereka di atas nama kebajikan, di atas nama perkara baik, di atas nama persaudaraan, macam-macam di atas nama itu, kemudian diisi dengan program-program yang merosakkan, menubuhkan beberapa persatuan dan pertubuhan yang dapat menarik golongan kenamaan supaya masuk ke dalam perangkap mereka. Contohnya pertubuhan Lions Club, Rotary Club dan sebagainya. Ini adalah cabang-cabang Freemason. Cabang-cabang Freemason ditubuhkan dengan tujuan di atas nama kebajikan. Mula-mula masuk Lion Club, masuk Rotary Club dulu. Lepas tu diangkat martabat dia sedikit demi sedikit. Itu cara dia. Lion Club ni kita tengok bagus, bantu orang miskin, bantu orang susah, beri hadiah mesin jahit, beri hadiah motosikal, beri hadiah macam-macam. Ini Lion Club. Lion Club di atas nama pertubuhan. Di atas nama pertubuhan, bila orang tu galik dia angkat tinggi lagi. Begitulah seterusnya.